Kau sangat dekat beg nombor 4 dan juga beg nombor lain. Weh, murah sangat korang. Harga bawah. Oh my god, bawah RM90 sayang. Dah boleh dapat harga, boleh dapat songket yang betul-betul berkualiti tinggi ni. Memang lawa sangat-sangat tau. Yang ini dekat beg nombor 4, alright. Kod color warna maroon gold amatlah sangat-sangat cantik. I close up dekat korang untuk korang nampak lebih jelas. Cantik kan? Memang cantik gila korang. Memang cantik. Ini adalah kod color warna maroon gold. Manakala yang ini pula adalah kod color warna maroon silver. Dua-dua mempunyai warna yang sangat-sangat cantik. Di mana kalau korang pakai lebih nampak mewah dan juga klasik. Alright? Okay. Sis Zaiharira. Ya. Okay. Dan payment. Thank you sis. Alhamdulillah. Thank you awak. Semoga awak dimurahkan rezeki. Cantik sentiasa bersama Kak Anissa tau. Thank you so much korang yang dah buat payment dan juga follow kita. Thank you. Kita bagi awak love. Alright. Okay. Ini adalah kod color warna maroon. Saya pula terhibur dengan kakak-kakak kita, adik-adik kita dalam ni. Alright. Okay. Ni kod color warna maroon gold dan juga warna maroon silver. Memang kod color songket, to be honest, memang nampak mewah. Alright. Okay. CCNA. Boleh tengok black silver dan juga black gold sebelah-sebelah beg nombor 4. Boleh. Boleh sangat-sangat. Black silver dengan black gold. Oh, ni mesti tengah pilih colour ni. Dia tengah confused ni, confirm. Dia tengah macam, ya aku nak pilih warna apa ni? Kan? Tak apa. So, ni adalah kod color warna black gold dan juga kod color warna black silver. Dua-dua cantik kan? Memang lawa kan? Paling best dia punya warna songket tu yang menjadi warna penarik. Dua-dua cantik. Awak nak nampak, saya bagi tips kalau awak nak nampak lebih kepada traditional, looks traditional and more classic, boleh je ambil kod songket dia warna gold ni. Dia nampak lebih kepada klasik tau sebab dia punya warna songket dia warna gold. Manakala kalau nampak lebih kepada modern, boleh je ambil songket dia yang berwarna silver. Dua-dua cantik. Dua-dua ada aura dia tersendiri. Memang lawa sangat-sangat dua-dua ni tau. Nak cincot tak? Ready tau dalam kiraan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Alright. Okay. Untuk sis Kin ya. Rich Brown dah ada 46. Ada tak sis? Okay. Rich Brown dah ada 46 ada. Dekat beg nombor 5. Dekat beg nombor 5 boleh ambil size 2XL. Alright. Dah ada 46. Ni adalah dekat beg nombor 5. Alright. Ini bukan kod color hitam tapi kod color rich brown. Dia punya betul-betul rich. Okay. Ni kod color rich brown. Cantik kan? Memang lawa. Ini kod color rich brown. Alright, ini boleh ada, punya size boleh sampai pergi ke 2XL, iaitu ukuran leg dia paling maksimum adalah 46 inch. Ukuran berat badan pula adalah 106 kg. Alright, dekat beg nombor 5. Okay. Okay, untuk sis Najia nak tengok beg nombor 15, warna dusty purple ni mesti suka ke barong ni. Confirm dia suka ke barong. Jadi kita tengok dulu, kita takut salah pula.